harga emas menunjukkan trend penurunan. Okey, kenapakah ini berlaku? Jadi saya nak kongsikan bersama tuan-tuan 3 sebab kenapa harga emas itu turun. Pertama adalah berkaitan dengan polisi Federal Reserve itu Fed, masih lagi di bawah hawkish. Kadar faedah dijangka kekal tinggi dan lebih lama. Jadi emas itu kurang menarik berbanding dengan aset yang memberi pulangan. Yang kedua adalah berkaitan dengan ekonomi di US itu sendiri. Ekonomi di US walaupun berperang, tuan-tuan, dia masih lagi kukuh, dan juga stabil. Jadi transaksi global kebanyakannya masih lagi menggunakan USD. Jadi permintaan terhadap the safe haven asset tu, which is emas, berkurangan buat sementara ini, yang mana orang masih nak menggunakan wang tunai lah. Jadi yang ketiga adalah berkaitan dengan US dollar semakin mengukuh. Seperti yang kita tahu bahawa harga emas ini dibandingkan ataupun dibandingkan dengan USD. So apabila USD kuat, jadi emas akan menjadi mahal dan juga demand global juga menurun. Harga emas tertekan. Namun poin yang paling penting adalah sekarang ni, JP Morgan masih lagi mengatakan bullish harga emas ini untuk masa akan datang. So tuan-puan tak perlu risaulah harga emas sekarang ni menurun. Jangkaan harga emas untuk akan datang boleh mencapai 6,700 hingga 7,000 per ounce menjelang hujung tahun 2026. Sekarang kita baru nak masuk Mei 2026, jadi kita ada masa lagi lebih daripada 6 bulan. Persamaan lebih kurang dalam RM800 lah per gram dianggarkan sekitar pada waktu itu. So kenapa masih bullish, tuan-puan, walaupun sekarang turun? Antara faktor-faktor besarnya adalah permintaan daripada bank-bank pusat itu, central bank itu sendiri. Banyak negara menambah simpanan emas untuk lindung nilai terhadap USD lah, dan juga geopolitik. So yang kedua adalah berkaitan dengan hutang global semakin tinggi. Semakin tinggi, jadi sistem kewangan makin fragile lah, makin fragile. So emas tu masih lagi dijadikan sebagai aset pelindung nilai untuk jangka masa panjang. Potensi private Fed juga turun menurunkan interest rate kepada masa akan datang. Jadi bila interest rate mula turun, harga emas pun biasanya akan rally kuat balik lah, akan naik balik. So kesimpulannya, tuan-puan, adalah mudah saja, tuan-puan. So apabila harga emas ini turun untuk jangka masa pendek, ini adalah peluang yang terbaik untuk kita menambah gram-gram emas sebagai seorang penyimpan emas. Ingat, kita adalah penyimpan emas, bukannya pelabur ataupun gold trader. Untuk jangka masa panjang, big player masih lagi kita nampaklah uptrend, yang masih belum habis. Jadi perspektif simpanan emas ni mudah saja. Turun itu menunjukkan diskaun sementara, jadi kita ambillah peluang ini menambah seberapa banyak gram-gram emas. Sebab fokus kita adalah pertambahan gram emas dan kita menyimpan untuk jangka masa panjang. Maksudnya keuntungan kita untuk long term, bukannya short term. Game emas ni, tuan-puan, bukannya mainan harian ataupun tetapi dia merupakan satu positioning ataupun game yang rally-nya panjang. So sebab tu kita nasihatkan tuan-puan, apabila tuan-puan dah mula nak simpan emas ni, tuan-puan, pastikan tuan-puan menyimpan emas sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas untuk mendapatkan keuntungan. So tuan-puan tak perlu risaulah harga emas turun. Sebenarnya harga emas turun sekarang bukannya tanda rugi, tetapi ini adalah peluang. Pada mereka yang masih lagi belum bermula, ini adalah peluang. Anda boleh klik link kat bio. Saya akan membimbing tuan-puan menyimpan emas dengan cara mudah, betul dan selamat. Inilah masa yang terbaiknya, tuan-puan, untuk memulakan simpanan emas anda. Assalamualaikum.